Tu orang yang mengaji, yang dengar agama, buat juga dosa tapi tak sama macam belum dengar itu. Betul tak? Habis-habis nak buat juga pun. Nampak tak? Jadi ringan sikit. Tapi gamanya dia akan jadi kehokuran. Dengan sebab dengar itu ilmu. Ilmu itu berkat. Ilmu itu security guard. Dia jaga kita. Kita nak suruh buat maksiat semula, nak buat karut semula, kita kena berhenti dulu main surah. Kena gi tak gi tak gi tak gi. Dulu mari sama. Kena buat gini, gi attack tak attack, gi attack tak attack, lepas tu lama tak gi. Lama tak gi, lepas tu nak gi semula kau dak sedap dah. Tak apa lah. Dia akan jadi balik asal. Faham? Mulai-mulai ada kepong pula pun-pun. Faham tak? Pasal apa dulu dekat mari sama surah, dak boleh nak buat. Learning boleh buat semula dah. Lepas tu jauh pada kuliah, jauh pada majlis, dia akan jadi karut semula. Nampak? Lepas tu jangan terpen cuti lama. Cuti lama memang sedap. Sebulan jadi 2 bulan. Baru sebulan kata 2 sebulan lagi. Nampak? Gaduh kan dia ada lah. Kat gigi lah. Buat kerja mu dulu. Masuk 3 bulan. Masuk 3 bulan celah sekali. Nak celah sekali manis tak macam dulu dah. Lama-lama 7 bulan. 7 bulan nak pergi lah. Aku tak boleh main lah ni. Main 7 bulan nak pergi dengar Setan kata lah 7 bulan bawah biar sampai setahun. Ambil genap bawah. Ambil genap setahun. Masuk setahun tak sedap nak pergi kan. Faham? Tak sedap. Lepas tu balik pada asal. Jadi orang awam semula ikut nitah. Itu orang Islam faham orang Islam. ada cok cakur bang, cok cakur ikut orang Awi lah. Faham? Tanpa tengok di bahaya kotak gitu lah. Jauh lah, roh tak ada, roh pengajian tak ada. Faham tak? Harta kita kena jaga dia. Nah, piti kena ubur dalam gebok, nebur dalam bank. Jaga hilang. Ubur dalam bank, faham di manager bank. Pegawai bank, faham piti. Kita simpan dah, dia main dengan komputer. Tak ingat itu? Curi dengan komputer. Dia ambil 10% orang. Orang yang masuk akaun dalam bank tu seluruh Malaysia dicuri 10% seorang. 10 orang RM1. Dari mana orang? 800,000 orang. 1 juta orang. 10%. 10% ni kalau orang kabur kita, orang curi minimum % dalam bank tau. Kita gipuk. Faham? Tambah mutus dia 8 dah. 2 kali congek. Dari siapa? Faham? Malah layang tu juta dapat, berjuta-juta. Ada hak bahan 5 sen, ada hak bahan 20%, ada hak bahan 9%. Atas 10,000 akaun ambil 9%. Duit kita dulu RM1,600, sekarang tinggal RM1,559, 2%. Tak ada 8%. Kita sibuk esok. Nak layang aku. Nah, dah ada 8%, ada 10,000 orang. Tu taruh biti yang faham ni. Ni wallet security faham biti. Pindah orang hak dalam bank tu, bawa dalam kereta dengan senapang. Dia buat lari biti. Lepas tu tembak mendiri, tembak tak mati pun tembak sini. Nah, biti hilang kena rapau. Macam-macam mesin. Oh mah bubur dengan peti besi, korek ke bawah. Belah kedai hardware, gali kot nu, masuk ke bawah peti besi tu gali. Macam asyik apa? Hak itu. Buh bawa tika di awal tu. Nampak? Kita tidur dah. Ada pula pun. Kunci belakang dah. Dah curi duduk lama dah. Anak kita. Tahu tak? Dah biti kita. Situ ada 500 pun celah tu. Ada 4-500 bola kocek. Anak kita syah 50 kali main. Cak liluk perikik. Cak 2 keping telefon baru 90 ya. Curi duk lama dah. Makan nasi sama kita ke curi. Kita podang kata tambur dah ayah, tambur dah. Mak pula kata mu nyenyak tu, pitih ayah mu tu, jangan buat gitu. Nak minta. Oh sedap mak. Berak kita pergi berak. Mak bahan 15. Ada tu. Agak puang kau. Curi tak patut tu dalam mitok. Mitok suku 60, curi 15. Kecil 10. Banyak ni.
Mana itulah harta nak kabar. Faham? Ha. Jadi akhirnya jawab dah nak pergi dah. Sayyidina Ali kata, mu tak sehari ni, mu duduk sini, mari tanyalah. Siapa mu mati pun aku boleh jawab kamu. Bukan bangga, kerana dia pintu gedung. Faham? Banyaknya ilmu. Dah habis nak kupas. Fatihah yang ulama tafsir daripada tahun berapa? Nampak? Pada tahun 64 Hijrah mula orang tafsir. Dan sekarang 1431. Ha? Kat 1500 tahun. Nah, dah habis tafsir Fatihah. Dah masuk surah dalam banyak. Pasal apa? Ini kalam Allah. Sungguh pun begitu, saya sebagai maklumi al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Perkara yang seberapa dapat diadakan sama sekali tidak ditinggalkan dengan sebab kepayahan. Maknanya kalau kita nak buat satu-satu benda, payah nak buat gini, buat cara mudah. Hak payah tu tak usah buat lagi. Buat hak mudah dulu. Nah, istimewa pula harapan Al-Faqih, mudahan dengan amal Al-Faqih ini dapat Al-Faqih menunaikan setengah daripada kewajipan yang tertanggung di atas Al-Faqih di pihak ramai anak bangsa Al-Faqih yang mana telah sedarkan diri mereka. Jadi orang sedar cari ilmu agama. Nampak? Kata sedar dah ni, sedar dah. Sedar tu sedar apa ni? Sedar benda lain. Sedar dah bahawasanya kena cari putih lah ni. Tu bukan sedar tu. Tu mabuk. Ha. Sedar ni maknanya rupa-rupanya kita ni silap banyak. Nak ilmu agama kita tak ada. Perjalanan kita jauh lagi. Kubur ke dekat. Itu orang sedar. Sedar. Baru sedar. Dah sedar mana? Ni ambil dak judi dah ni, dak judi dah. Dak ingat ke? Dak dah. Sedar dah. Dah tak pergi kat orang tengok. Dak duduk di rumah dia ni, dia tengok TV. Sedar kepala otak. Sedar ni hak duduk di rumah mari dengar surah dah, main ngaji pula. Betul semayang jadi comel, bacaan. Dah benda hukum tak tahu jadi tahu tu baru sedar. Duduk di rumah sedar benda. Maka oleh itu apa-apa juga kesalahan kekhilafan yang didapati oleh tuan-tuan pembaca, tolonglah betulkan. Beribu-ribu terima kasih fakir ucapkan wassalam Abdul Halim Al-Hadi. Jadi dia kata siapa-siapa yang tengok kitab ni salah tak kena tulis, tolong weki. Tak kena terjemah,